Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia merekodkan bahan bukti termasuk rakaman video semasa tindakan dijalankan ke atas kediaman ahli perniagaan Albert Tay, sekaligus menolak dakwaan salah laku pegawai operasi ketika serbuan terbabit. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, pegawai SPRM dilengkapi dengan alat rakaman termasuk kamera badan. Tambahnya, rakaman kamera litar tertutup kediaman terbabit juga diambil SPRM dan laporan polis dibuat bagi menunjukkan bahawa tiada isu salah guna kuasa oleh pegawai operasi. Jelas Azam, SPRM melaksanakan tugas dengan mematuhi undang-undang dan prosedur operasi standard. Selain itu, Azam turut menafikan tindakan pegawai operasi yang mengacukan pistol ke kepala Albert Tay ketika menjalankan tangkapan terhadap individu berkenaan pada Jumaat lalu. Mengulas mengenai dakwaan SPRM merampas barangan berharga milik ahli perniagaan itu tanpa pengetahuan, Azam menegaskan senarai barangan rampasan sudah diserahkan kepada Albert pada hari tangkapannya dan ia ditanda tangani sendiri olehnya.